Mari you cek mata dekat Shaw Factory. Buat apa nak cek mata you? Awak sihat lagi? Kamu jangan nampak sihat di luar, dalam tu kamu belum tahu. Ada orang ni dia cek mata dekat sini baru dah dia tahu dia ada kencing manis. Jangan buat main komen. Cek mata dekat sini free je komen dengan pembelian spek mata RM89. Spek mata yang RM89 yang komen nak beli ni kan, dia siap sekali free kantai anti-gadget. Kiranya kalau komen tengok handphone, komen pakai spek ni, mata komen ni terlindung lah. Adalah pelindung dia. Cek mata kat sini bukan cek mata yang cikai-cikai. Dia cek sampai ke dalam mata saraf komen tu. Itulah kamu boleh tahu komen ada penyakit apa itu kan. Dan dia menentukan untuk komen buat spek mata tu berapa ribu silaunya, apa tu takabunnya. Bila udah cek mata barulah boleh buat spek. Ya Allah, macam-macam jenis spek mata ada kat sini. Aku yang tak pakai spek mata jadi nak pakai spek mata. Untuk budak-budak anak komen yang rabun tu kan, kamu boleh ambil ni bingkai fleksibel. Kepak ke sana kemari pun dia tak patah. 199 percuma dengan kantai anti-gadget. 5 pun ada Hoya Mio Smart. 850 percuma dengan bingkai fleksibel. Hoya Mio Smart ni spek mata yang boleh kawal rabun. Kanak-kanak dia ada teknologi yang boleh kawal rabun jauh tu. Contohlah power rabun jauh 200 pun dah boleh pakai. Nak tahu lebih detail kamu kena datang kemari. Syah Mata Optometri ni dia ada 2 cawangan. Satu dekat Batu Gajah Perdana, satu lagi dekat Seksyen 18 belakang Lotus Seksyen 18. Pokok melekah cek mata tu. Ate komen.